Okey, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Tahu tak nak cerita ni? Saya kini berada di Kampung Gelam-Gelam, Pulau Bumbung Semporna, Sabah. Kenapa saya berada di sini? Kerana saya sebenarnya nak bawa anda-anda semua, tuan-tuan puan-puan, untuk tengok tapak yang kita akan bangunkan kompleks komuniti. Kita dah cerita-cerita tu. Ni cerita ni nak jadikan realiti. Dah realiti dah pun kan. Tapi saya nak tunjuk yang pertama. Ini dia, kita dah ada dah ni. Dia punya signboard pembinaan kompleks komuniti Semporna Jiwa Adin. Okey, ada. Nampak Okey, alhamdulillah. Lepas tu apa lagi yang dah ada sekarang? Saya buat ke tapak. Ni saya dah masuk tapak ni. Barang-barang. Okey, dah ada ya. Alhamdulillah. Dah sampai dah kita punya kontena. Tapi yang paling penting sekali, atas berkat sedekah jariah, atas berkat doa, penat lelah lah semua orang kan, membantu hebahan apa semua, saya doa Allah murahkan rezeki puan. Kenapa? Tada! Kita dah ada dah. Kontena yang pertama telah dicantum-cantumkan, dah dibangun-bangunkan. Alhamdulillah. Kita sudah ada tangki air, kita ada tandas, kita dah pasang pagar, semua dah ada. Alhamdulillah. Tapi nak bagi tahunya, realitinya baru 20% je yang ada. Perabot tak ada lagi, whiteboard tak ada, kerusi tak ada, meja tak ada. Setakat ni rancangnya, kalau sementara ni kelas, inilah juga mungkin surau juga. Kita berharap kalau ada rezeki lagi, kita nak bangunkan lagi dua kontena lah, kita jadikan surau. Jadi dapatlah macam bila solat satu bahagian lain belajar agama, bila belajar membaca, mengira, menulis, kontena kelas pula kita gunakan. Macam itulah impiannya. Sebab kalau berbual-bual dengan ibu bapa di sini, kadang-kadang boleh menitis air mata kerana menceritakan cabarannya nak bagi anak-anak berjaya, tetapi tiada kemampuan. Kita fahamlah tu. Saya pun tahu tuan-tuan dan puan-puan juga fahamlah cabaran ibu bapa kan, nak membesarkan anak-anak supaya jadi generasi yang berjaya. Apa-apa pun, terima kasih banyak. Teruskan bersedekah, baik 50, 100 ke 200 ke, tak kisahlah. Yang penting Allah saja menilai. Kita tak ada nilai-nilai apa-apa. Yang kami tahu, niat dan matlamat kita adalah untuk merealisasikan impian anak-anak di sini untuk belajar mengira, membaca, menulis. Di mana? Di kompleks komuniti Semporna Jiwa Adin. Doa bagi jadi.